Ini 3 tips bagaimana kita nak tarik perhatian audiens dalam tempoh 5 saat yang pertama. Tips pertama, mulakan dengan ayat pernah tak? Contoh, pernah tak anda merasai satu perasaan yang cukup takut ketika berdepan dengan orang ramai? Contoh, kita start. So, itu akan merangsang orang yang mendengar. Mereka akan mula relate, mereka akan mula refresh balik memori tentang hal tersebut. Ingat, Mbak pernah ajar dulu, soalan merangsang minda. Tips yang kedua, guna nada yang pelik sikit. Kita break the pattern. Kita jangan ikut cara biasa. Kita start je. Tuan-tuan, ada di kalangan kita yang datang terpaksa. Start dengan berbisik. Ini akan terus menarik perhatian audiens. Tips yang ketiga, guna perkataan yang boleh trigger emosi. Emosi takut, emosi malu, emosi bangga, marah dan sebagainya. Contoh, kita mulakan dengan, sebab kita takutlah tuan-tuan, maka kita hari ini tak mampu untuk luaskan lagi pengaruh kita. Contoh. Teknik ni akan trigger audiens sebab dia pernah rasa macam tu. Dan ini akan menyebabkan anda akan memegang dan mempengaruhi minda audiens. Apa? Belajar sesuatu? Nak lagi? Ingat,